kita orang booking tu masuk hotel dulu. Lepas tu kata jauh. Jadi dia belanja hotel yang dekat sini, dekat dengan Imperial. Tapi termasuk tu ada kolam. Jadi Razif target dia nak mandi kolam dengan Rizky. Jadi semalam kita check in dulu. Yang bibir ni Rizky buat semalam. Dia hantuk head pump punya pang. Ni ha. Ni bilik yang kedua. Katil single 2. Ada Rizky. Typical hotel RM70. Ha. Yeay, macam ni. Jalan. Jalan sampai sana. Boleh tak? Jalan sampai situ. Jalan. Check out dari hotel yang kedua. Hotel kedua? Hotel ketiga lah. Hotel Hotel ketiga. Yang ni planning nak pergi breakfast kat Famosa, jumpa Busu. Lepas tu kita jalan-jalan Melaka kejap. Lepas tu kita balik Puchong lah. Kelebang. Melaka ni dia dah banyak tambak-tambak. Jadi ni tambakan lah ni. Nak jadikan Melaka gateway tapi tak ada pun gateway ni. Dia betul. Ni planning ni. Masjid Selat Melaka. Mana masuk? Dah sampai ni. Sampai Tak masuk abang masuk ke ni. Naik gitu je. Musim jalan. Masjid Selat Melaka. Comel amo-amo itu begitu tu. Planning hari ni Tamin Sari. Lepas tu Famosa. Lepas tu kita nak naik boat 2-in-1. 2-in-1. Blended and cruise. Jadi duduk RM100. Marilah kita menyambung. Hari ni jalan pakai kasut. Kita brunch dekat Texas Chicken. Lepas ni plan Tamin Sari. Tengok dulu keadaan. Kalau ramai orang kita tak pergi Tamin Sari, kita pergi yang tour kapal luar. Cruise. Razif ambil yang dengan burger, Asyam ambil dengan wrap. Lepas tu ambil coleslaw, fries ni untuk Rizky Syam. Hilang lah. Jadi inilah kita punya makan brunch hari ni, breakfast and lunch. Banyak aktiviti nak buat kat Melaka sebab ada dinosaur park, ada museum 3D, heritage studio. Cuma ini kita orang kesusukan masa dan kewangan tidak beberapa mengizinkan. Anak siapa tak tahu jauh betul dari meja ya. Sebab dia suka hentak kepala dia. Jadi letak jauh-jauh Duduk situ gigit lah benda tu. Walaupun sepatutnya tak boleh.
Ini Menara Taman Sari. Budak ni setulah. Gemuk. Yang ni harga untuk Melaka Tour tiket. Kita orang punya slot kita. Jadi sekarang baru pukul 12. Jadi kita akan jalan-jalan dekat bawah. Tu dia dah tak betul lah. Sebab air salah. Congkak maknanya rakyat punya sejarah lah. Ni Bandar Melaka. Ni gasing-gasing pula. Tadi kita orang pergi muzium apa kecantikan tu kat atas tu dia tunjuk pasal sejarah-sejarah tu lah. Yang ni gasing pula. Kenapa tak buat video masa dekat tempat cantik? Sebab nampak dia dah tak reti duduk diam. Jadi mungkin banyak footage yang akan tak ada. Tahu-tahu habis. Bermula jejak hang tu. Sekarang kita masuk Muzium Melayu, dunia Islam. Kita bosan ni. Sini. Dah bosan kawan-kawan. Ni dah bosan jadi dia duduk sini. Osh, terakam pula. Mak dia nak belajar sejarah tapi anaknya tidak mau pergi sama. Jadi kita belajar sejarah waktu dia dah besar sikit. Pandai. Dia ingat ya pandai. Dia ingat ni kat rumah Wan agak Update terkini. Kita orang duduk dekat sini Formosa bawah ni. Nak panjat bukit atas sekarang. Tadi tangkap gambar. Lepas tu Razif tadi dalam muzium air dia tumpah. Jadi kering kan. Jadi kini kira berehat lah minum sambil minum air masak ni. Jadi kita nak teruskan perjalanan sebab pukul 3 dah kena naik bot. Memanjat tangga ke Bukit Melaka. Tadi ada niat nak beli topi tapi tak beli. Lepas tu menyesal sebab panas. Ni view tak berapa lagi. Kita nak panjat lagi. Bateri tak, storage Syasha penuh. Jadi Aisyah dah beli topi. Aisyah dah beli topi. Dan handphone Aisyah storage penuh. Jadi ni handphone Razif. Sebab 3 hari tak dapat connect dengan wifi. Jadi beginilah. Tu dah. Cuma. Ada Taman Sari turun. Ada orang dengki dengan topi mak. Padahal tadi kita offer dia tak nak. Dia seorang manusia susah nak pakai topi daripada newborn sampai sekarang. Mak cerita-cerita lah nak beli topi yang handsome, comel-comel, cute-cute tu. At the end dia akan membazir. Orang misi mencari beca. Sebab kata Razif river cruise tu tak payah naik sebab kita naik bot mahal. Kat sana tu ada river cruise. Nampak tak? Tak tahu dah nampak tak. Yang ni gereja ni.
Ni river cruise. River akan lalu sini. Video baru 101 gig. Dekat Burger beli air. Tengoklah rupa budak yang ngamuk. Okey, kita ambil tiket. Okey. Ya, tak boleh ya. Dia ada nombor 12 sampai 23. Okey, letak bawah. Nombor satu tu. So kena pakai life jacket eh. Pakai tu je. Ada life jacket kena pakai. Abang Razi, bagi taknya. Abang Razi. Sekejap. Okey, so ni kita dah bermuat. Tengok. Test. This area and view the scenery and know more about Melaka dan the history. Tiga yang boleh dipandu jalan di darat dan juga melayani laut. Kejuaraan ini merupakan sebuah khas kejuaraan dan New mereka. Doing season. 我们现在是乘坐的西亚自己，它是一部在路上行驶，也能在海上航行的Tengah cari river cruise. Tadi dah jumpa satu, tapi yang tu yang baru Aisyah rasa. Sebab saya ingat Aisyah ada lagi satu yang lama, yang kita orang selalu pergi dulu masa kecil. Tapi tak tahu ada lagi ke tak. Yang tu yang selalu Aisyah pergi dulu rasanya. Okey, kita orang akan duduk hotel yang ke 5. 4 lah. 4. Hotel yang keempat kat Melaka. Memang dasar impromptu punya bercuti Penat kan? Menuju cari pintu keluar untuk pergi hotel. Di belah sana.
Jadi sekarang nak pergi cari baju sebab baju tak ada. Maklumlah sepatutnya 3 hari je tapi extend. Ni view kita orang malam ni. Dah jam dah ya. Kat sini nampak tak? Malam ni kita nak pergi nak pergi river cruise. Misi malam ni adalah Sungai dan satu Malaysia. Satu Malaysia dah habis. river cruise dengan sambut Hari Malaysia. Harap mungkin lazim je lah kot. Tengok keadaan Rizky satu Hari Malaysia tu. Kalau mood dia okey, kita teruskan. Kalau tak okey, kita lupakan. Hari Malaysia kan? Kita nak seberang kan? Ni 60, 66, Ni biasalah. RM33 satu. Satu orang RM33 untuk dewasa. Kanak-kanak macam ni. Dia boleh beli tiket online juga. Asal just tulis Melaka River Cruise. Lepas tu nanti dia ada link. Apa ada dia punya tu lah. Nanti sekejap lagi Asya letak. Share link. Insert dia. Insert link. Insert Asya tekan apa. Lepas tu dia kalau beli walk in dia akan ramai orang. Jadi online lah yang paling cepat. Cepat lah. Okay. So kita dah bergerak dan sekian. Oh, janganlah situ. Malaysia. Alright, itu tiket. See. Melaka, visit Melaka kita dapat. Okay. Sini. Selamat datang ke negeri Melaka. Menilai kau Malaysia. Ni kakak. Melaka. Ada apa pesan? Apa nak? Makan. Okay, macam ni sikit. Naik, okay. Still lah okay je. Terima kasih. Nampaknya gambar tak ada. Jom kita tengok apa ada. Betul. Ada ikut kurang manis. Kurang manis. Itu kurang manis. Oh, yang besar apa kak? Kurang manis yang besar. Ini 15 kak. Akak ambil 25 kak. Tapi dah tutup ni kak. Kita bagi 450 lah. Diskaun RM10. Dia lagi banyak lagi murah. Betul lah kak. Satu bekal 15. Akak ambil 25 betul. Ambil 450 kak. Bagi kat Mak Lang, bagi kat Mak Teh, bagi kat Mak Ngah. Betul? Betul. Bagi kat Mak Lang, bagi kat Mak Teh mana cukup 4? Kena beli 8. Betul.
Okeylah jadilah tu kat 450. Betul. Boleh. Empat. Ambil saya bang. Anda. 450. Mana ada pandai kak? Tak, saya mengingat abang. Alamak, aku beli 2 je lah. Patut balik kena beli 4 lagi. Tak ada apa patah-patah balik lagi. Ha? Sebab dia nak bagi maknya. Dia nak bagi Alah, betul lah tu, bagi dah, bagi kat mana betul. Barulah mak apa macam-macam dia. Oh, ingat kat aku dekat aku juga. Betul lah tu. Malam ni. Siang makan apa? Belum sampai lagi ke? Tuan ni sampai ujung sana tau. Alhamdulillah. Selamat sampai hotel. Jadi kita